Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amna binti Adli dari kelas Bahasa Melayu 1. Hai, Assalamualaikum Nik. Awak dekat mana? Saya tunggu awak berhadapan Kolej Kediaman Perempuan ni. Boleh tak awak datang awal sedikit sebabnya kita akan memulakan mesyuarat kita pada hari ini. Saya tunggu awak di sini tau, jangan lupa. Minta maaf Ms. Syafrina sebab saya datang lambat sebab saya menghadapi masalah yang tidak boleh dielakkan. Tidak mengapa sahabat, saya memahami masalah awak ini. Saya Nur Syafinas binti Ahmad Tarmizi dari kelas Bahasa Melayu 1 dan rakan saya di sebelah ini ialah Saya Nik Nur Aisyah binti Nuruddin dari Bahasa Melayu 1. Kalian ingat tak yang kita ada kerja pengantar Bahasa Melayu Komunikasi yang perlu dihantar pada 5 Oktober 2025? Ingat? Loh. Tapi saya tak buat lagi. Macam mana ni? Jomlah kita buat. Jom. Jadi, pada hari ini kami akan menunjukkan simulasi bagaimana rakyat Malaysia mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Jom. Boleh tak tolong makcik untuk lihat belakang dulu? Makcik ni siapa? Perlu ke saya nak tolong? Pergi jauh lah. Baiklah, murid-murid, hari ni faham tak apa yang cikgu nak ajar kat depan tadi? Semalam kami pergi kedai lah tu, kita jumpa orang handsome. Murid-murid, Ya Allah, bising lah cikgu. murid-murid. Amna, boleh tak Amna jawab pertanyaan cikgu dekat depan tentang amalan berbudi bahasa? Kita pergi kedai sama-sama nak tengok lagi. Sama-sama. Ni. Cuba awak tengok video ni. Tengok ni. Tengok perempuan ni. Buruk kan muka dia. Tengok kat situ. Awak tulis komen. Saya nak tulis komen. Perempuan ni ni lah sangat bodoh bagi saya. Buruk tu muka awak macam kelipan. Tulis. Kejap. Kita bagi viral. Kita bagi tulas. Perangai dia sangat menjengkelkan juga. Ya. Apa lagi video? Saya lapar lah. Awak lapar tak? Lapar? Jomlah kita pergi makan. Wah, seronoknya permainan ni. Ya, cacah tu dia tu. Ada tarawah pada muka bubuk ni. Kau buat apa tu kau ni? Ya, cacah. Korang, awak semua nak apa ni? Cacah je lebih. Tak nak apa pun saja. Tu nak tengok awak. Awak jangan nak ejek saya. Mana ada ejek? Buruk itu fakta. Memang muka awak buruk. Rasa nak muntah. Kami cicit lah tengok muka dia. Jomlah kita beredah. Jom. Nampak? Jadi, awak semua dah tengok kan video simulasi yang kami buat tadi. Jadi, jom kita lihat pula temu bual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama tetamu jemputan anda, Puan Nik Nur Aisyah binti Nuruddin dari Universiti Malaya dalam bidang Jabatan Pengajian Bahasa. Dan hari ini topik perbincangan yang ingin diutarakan ialah cara-cara mengamalkan budaya budi bahasa dalam kehidupan seharian. Sebelum kita memulakan mauduk perbincangan, bolehkah saya
untuk mengetahui serba sedikit tentang latar belakang Puan Nik Nur Aisyah. Okay. Nama saya Nik Nur Aisyah binti Nik Nuruddin. Saya merupakan pensyarah di Universiti Malaya dalam bidang Jabatan Pengajian Bahasa. Itu saja. Berapa lama ya Puan Nik telah berkhidmat dalam Jabatan Pengajian Bahasa? Okey, saya berkhidmat di Jabatan Pengajian Bahasa ni selama 5 tahun. Baik, sebelum kita memulakan tajuk penyampaian iaitu cara-cara mengamalkan budi bahasa, bolehkah saya meminta Puan Nik untuk mengucapkan sedikit definisi tentang amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda? Silakan. Amalan berbudi bahasa ialah perbuatan yang menggunakan tutur kata yang sopan, lemah lembut serta tingkah laku yang beradab ketika berhubung dengan orang lain bagi mewujudkan suasana menghormati dan hubungan yang harmoni. Adakah Cik setuju dengan pendapat saya? Ya, saya setuju. Perbuatan yang bersopan santun ini termasuklah bersalaman dengan orang yang lebih tua, senyum dan tunduk apabila lalu di depan orang yang lebih tua. Betul tak Puan Nik? Okey, seterusnya saya ingin Puan Nik mengutarakan tentang cara-cara mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda. Pertama sekali kita mestilah menjaga tingkah laku di tempat awam. Sebagai contoh, kita tidak membuat bising di dalam perpustakaan atau membuang sampah merata-rata. Hal ini penting supaya orang lain selesa dan kita juga dilihat sebagai orang yang lebih berdisiplin. Ya, betul, saya bersetuju. Kita kenalah menerapkan pengetahuan apabila kita berada dalam perpustakaan dengan tidak mengganggu orang lain, berbuat bising, bergurau senda, kerana perpustakaan ini adalah tempat yang sepatutnya berada dalam kawasan yang senyap. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat penelahan ilmu atau sumber rujukan untuk membuat sebarang pembahasan yang telah diberikan. Berkenaan dengan pembuangan sampah itu, tidak semestinya lah rakyat Malaysia ni berfikiran cetek dan dangkal dengan mengamalkan amalan membuang sampah merata-rata. Sangat menyedihkan apabila kita melihat pembuangan sampah semakin hari semakin meningkat dalam statistik yang telah dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, seterusnya Puan Nik. Selain itu, kita juga perlu menghargai pendapat orang lain. Caranya ialah dengan mendengar dengan teliti tanpa memotong percakapan atau memperlekehkan idea mereka. Dengan cara ini, orang akan merasa dihormati dan hubungan dapat dieratkan. Ya, saya setuju dengan pendapat Puan Nik. Kita perlu sentiasa menghormati pendapat orang lain kerana mengikut pandangan Islam juga, Rasulullah SAW, baginda sentiasa bermesyuarat untuk meminta pendapat anak-anak buah baginda bagaimana cara untuk berperang. Okey, juga apabila kita menghormati pendapat orang lain pun akan menghormati pendapat kita. Itulah dikatakan kita hendaklah sentiasalah menghormati pendapat orang lain, tidak kira apa pangkat kita, kerana kita kena melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan inovatif. Selain daripada mendengar pendapat orang lain, bolehkah saya tahu cara-cara lain untuk mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam generasi muda kita? Okey, seterusnya kita haruslah mengamalkan kesabaran dan tidak mudah marah. Misalnya ketika beratur panjang di kuanter, kita perlu menunggu dengan tenang dan tidak menolak orang lain. Amalan ini melatih diri kita menjadi seorang yang matang dan berbudi bahasa. Ya, betul, saya setuju dengan pendapat Puan Nik. Apabila kita sentiasa sabar, kita dapat mengelakkan sebarang konflik yang berlaku, kerana dalam komunikasi kita hendak meletakkan sikap sabar dan sentiasa mendengar pendapat orang lain terlebih dahulu. Contohnya, apabila saya melihat di media masa, di TikTok lah dan seumpamanya, saya dapat melihat bagaimana ada insiden tentang pertengkaran dua orang lelaki apabila mereka menaiki motosikal, sedangkan tiada berlakunya pertembungan dan pihak yang terlibat itu telah meminta maaf. Tetapi saya tidak mengetahui kenapa isu ini dilanjutkan sehingga perlu diviralkan di sekitar media sosial. Okey, Puan Nik, cara-cara yang Puan Nik utarakan itu sangatlah sangatlah berfaedah, sangatlah dapat membantu ya untuk amalan berbudi bahasa. Tapi saya ingin cara yang lebih menarik, boleh tak Puan Nik?
samping itu, kita juga hendaklah menggunakan media sosial dengan beretika. Kita tidak sepatutnya menulis komen yang kasar atau menyakitkan hati. Sebaliknya, kita perlu menggunakan kata-kata yang sopan santun agar hubungan dalam talian sentiasa harmoni. Ya, hubungan dalam talian ini perlu sentiasa dipereratkanlah, kerana dalam media sosial kita akan berjumpa dengan ramai-ramai orang. Tidak kiralah dari negara mana, terutamanya negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Brunei. Okey, kalau berkenaan dengan berkata kasar dalam media sosial ni, saya seringlah melihat komen-komen yang buruk lah. Kalau seseorang itu tidak menepati standar kecantikan sebuah negara, mereka akan mulalah mengutuk, membeli dan menghina. Sepatutnya perkara seperti ini tidak bolehlah dinormalisasikan, kerana manusia ini semuanya adalah sama. Manusia ini semua adalah unik, dan muka ini bukanlah sekadar tempat untuk diukur, tetapi semua benda hendaklah diukur dari dalam diri sendiri, iaitu personality dan sifat. Okey, seterusnya. Okey, akhir sekali kita boleh mengamalkan budi bahasa dengan mengucapkan kata-kata yang positif. Contohnya memberi pujian kepada rakan atau memberi semangat kepada mereka yang sedang menghadapi cabaran. Sikap ini menunjukkan kita seorang yang prihatin dan penyayang. Ya, saya sangat bersetuju. Kita hendaklah sentiasa prihatinlah dengan persekitaran yang berlaku. Contohnya, apabila kita melihat rakan kita sedang dalam kemurungan, kita hendaklah rajin-rajin menyapa dan bertanya apakah masalah yang dihadapi oleh beliau. Contohnya, apabila Puan Amna sedang dalam kesedihan dan tidak dapat mencapai apa-apa yang diinginkan, kita janganlah merendah-rendahkan beliau, tetapi kita hendaklah memberi semangat dengan berkata, awak boleh. Ya, betul. Saya itu apa lagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang berada di cawangan televisyen kami pada hari ini. Jadi pada hari ini saya menjemput tetamu jemputan kita, iaitu Puan Amna binti Adli dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan temu bual kita pada hari ini, Puan Amna, boleh tak saya minta Puan Amna untuk menerangkan serba sedikit tentang latar belakang Puan Amna? Baiklah, saya Amna binti Adli, merupakan pensyarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Sekarang Puan Amna dalam bidang apa dan sejak tahun bila berkhidmat dalam bidang tu? Saya berkhidmat dalam bidang tersebut sejak tahun 2020 sehingga sekarang. Boleh tak Puan Amna ceritakan serba sedikit pengalaman Puan Amna dalam bidang ini? Melalui bidang bimbingan dan kaunseling, saya banyak menemui generasi muda lah yang mempunyai banyak masalah. Jadi saya tolong bantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi di bawah unit bimbingan dan kaunseling, semestinya Puan Amna berdepan dengan pelajar-pelajar yang mempunyai akhlak yang buruk dari segi percakapan ataupun perbuatan. Betul tak Puan Amna? Benar sekali. Jadi hari ini kita menjemput Puan Amna untuk memberikan sedikit informasi tentang amalan berbudi bahasa dalam kalangan rakyat Indonesia. Okey, sebelum itu boleh tak saya nak Puan Amna bagi saya definisi apa itu amalan berbudi bahasa mengikut pandangan Puan Amna? Mengikut saya, amalan berbudi bahasa ialah amalan atau perbuatan yang kita lakukan yang orang kata sopan santun terhadap orang lain. Bagi saya itulah definisi amalan berbudi bahasa. Contohnya seperti memberi salam, ya, senyum ataupun tunduk ya semasa berhadapan dengan kalangan generasi-generasi belia lah, dikatakan, betul tak? Benar. Okey, jadi saya ingin bertanya kepada Puan Amna cara-cara mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam generasi zaman sekarang. Okey, baik Puan Amna. Baiklah,
pada pendapat saya, cara untuk mengamalkan amalan berbudi bahasa ialah pertama, kita mestilah menggunakan bahasa yang sopan ketika berkomunikasi. Misalnya kita perlulah mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan daripada seseorang. Berkenaan dengan bahasa, ya, bahasa sangat mempengaruhi amalan berbudi bahasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Diperkatakan sedemikian kerana sekarang ini adalah zaman generasi Gen Z, ya, yang sangat mahir dengan bahasa-bahasa rojak. Contohnya seperti penggunaan I, you. Boleh tak Puan Amna bagi saya contoh bahasa rojak? Satu contohlah untuk bagi kefahaman lebih kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Bagi saya, penggunaan bahasa rojak tiada masalah pun. Cuma janganlah kita gunakan secara melebih-lebih lah. Contohnya, jika kita, terutamanya kita pula orang Melayu, jadi kita perlulah mengutamakan bahasa Melayu lah dalam penggunaan bahasa harian. Okey, baiklah. Ada tak cara-cara lain bagi kita mengamalkan budaya berbudi bahasa dalam kalangan rakyat Malaysia selain daripada bidang bahasa? Mohon Puan Amna bagi saya pencerahan yang lebih mendalam. Baiklah, pada pendapat saya, selain itu kita juga hendaklah bercakap dengan nada yang lembut. Amalan ini akan membuatkan orang lain berasa dihormati dan juga dihargai. Tetapi apabila saya melihat di media masa seperti Instagram, TikTok dan sebagainya, saya dapat membuat kesimpulan bahawa generasi sekarang ini sangat-sangat tidak berbudi bahasa. Kenapa saya mengatakan sedemikian? Apabila saya melihat satu tangkapan layar skrin, ya, ada satu isu buli. Isu buli, mereka menggunakan perkataan-perkataan kesat untuk memaki dan menghina. Sedangkan bahasa itu jiwa bangsa. Tetapi apabila rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda yang ingin menjadi tampuk kepimpinan negara, berkata menggunakan bahasa-bahasa kasar dan kesat, adakah perkara ini akan menjadi implikasi yang sangat besar kepada generasi yang akan mendatang seperti cucu-cucu kita? Bagi saya, sudah semestinya perkara ini akan memberikan implikasi yang besar kepada generasi yang seterusnya. Mereka selalu mengatakan kata-kata kesat mungkin kerana terdedah kepada gadget atau melihat video-video yang tidak sepatutnya mereka lihat di dalam aplikasi YouTube, Instagram atau TikTok. Mereka terdedah dengan orang kata influencer dari luar negara atau dari dalam negara yang memberikan konten yang tidak berfaedah. Jadi implikasinya mungkin mereka akan kurang bersopan santun terhadap orang-orang dewasa dan perkara ini akan membuatkan orang dewasa merasa kecil hati dengan kata-kata yang mereka katakan. Ya, saya bersetuju. Lagi-lagi apabila sekarang ini permainan secara internet seperti Mobile Legends, PUBG dan juga Free Fire, apabila kita banyak berinteraksi dengan jiran-jiran tetangga daripada negara-negara luar, kan, kita akan mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa kasar yang sangat-sangat menyedihkan. Sedangkan dulu bahasa Melayu ini sudah dimartabatkan, ya, di dalam perlembagaan. Jadi saya berharap generasi-generasi muda dapat mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa-bahasa kasar, ya. Okay. Puan Amna, ada lagi tak cara-cara untuk kita mengekalkan amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda? Saya berminat nak dengar lebih mendalam, ya. Okey, baiklah, yang terakhir sekali saya rasa kita perlulah menghormati orang lain lah. Sebagai contoh, kita perlulah memberi salam ketika berjumpa dan menggunakan panggilan yang sepatutnya. Tambahan pula kepada orang yang lebih tua, kerana kita perlulah menghormati mereka. Kita juga boleh memberi tempat duduk kepada orang tua ketika menaiki kenderaan awam seperti KTM, bas dan juga lain-lain. Sikap ini akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita dengan orang awam dan akan mengadakan akan membuatkan suasana yang harmoni dan tenang.
Ya, sikap hormat menghormati ini sepatutnya dititik beratkan daripada usia setahun jagung lagi, kerana ibu bapa itu ibarat anak-anak itu ibarat kain putih, ya. Ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. Apabila kita melihat di media masa yang kes yang tular baru-baru ini, tentang sekumpulan pelajar yang memberi sekumpulan anak muda, ya, yang memberikan tulang di dalam nasi seorang pengemis, sangat-sangat menyedihkan. Saya berharap generasi muda tidaklah bersikap seperti itu, kerana generasi muda ini adalah generasi yang sangat-sangat bernilai dalam negara Malaysia. Okey, boleh tak Puan Amnah simpulkan kepada saya serba sedikit tentang amalan berbudi bahasa pada hari ini? Baiklah, secara kesimpulannya, saya rasa amalan berbudi bahasa mestilah diterapkan dalam generasi muda, kerana seperti apa yang Puan Syafinas katakan sebentar tadi, kita dapat lihat generasi muda pada masa sekarang mempunyai sikap amalan berbudi bahasa yang kurang daripada generasi dulu. Jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, merupakan cara-cara untuk mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian. Jadi kalian semua boleh mengamalkan amalan tersebut. Betul, saya bersetuju, kerana anak-anak itu biarlah dilentur rubungnya daripada awal, betul tak? Benar. Okey, sekian terima kasih kepada Puan Amnah kerana sudi menghadirkan diri untuk perbualan kita pada hari ini. Terima kasih. Awak semua nampak tak cara-cara generasi sekarang berkomunikasi antara satu sama lain? Jadi, kita mestilah mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, kita hendaklah berbudi bahasa dengan semua golongan, tak kira lah muda ataupun belia. Sekian, itu sahaja daripada kami. Bye.